benda tugas berat yang sedia menanti. Macam orang mah boleh jawab tahun tiso ah. Oh, malam tu diumumkan. Nampak? Datuk sekian. Nampak? Mendapat kemenangan dengan majoriti besar. Tengok tengok muka Datuk. Memang dia jadi tiso minggu depan akak suka. Tengok muka dia. Manis tak? Manis letih-letih suka. Esok orang junjung ni. Dah malam tu orang lambung dah. Dah umum menang ni. Kan orang lambung kan Datuk. Piung pak piung sambung. Piung hotlah piung dak sambung. Bawa itu. Datuk pula ya suka ngak. Babi suka ngak. Pasal saya tak tahu kala. Faham tak? Kalau dia tahu takut ah. Macam Sina Waka bila lantik menjadi khalifah nangis. Takut tang tau. Nampak api neraka tau. Nampak saat jawab di hari kiamat kat gigi. Takut dok lepas jawab. Kita ada ke tu tak? Tak tahu kala. Udah tahu kala. Tapi bukan Datuk sini. Cerita ni yang di Mongolia. Pasal dia tak tahu. Nabi kata man wuliya faqad zubiha bi ghairi sikin. Siapa yang dilantik menjadi pemimpin, dia telah disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Faham? Maknanya keadilan dia lah yang melepaskan pisau daripada batang tekuk dia. Nah, kerana dia akan paling banyak disoal.